Okey, untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perlis, ini adalah penglibatan tahun ketiga buat Pertubuhan Nadi Sihat. Dan untuk tahun ini dalam program Nakawan Rainforest Festival, kita telah menganjurkan satu program yang merupakan satu pengisian dalam program ini, iaitu Nakawan Rainforest Outdoor Gathering 2025, yang mana dalam program itu kita bawa mereka-mereka daripada seluruh Malaysia untuk berkampung di sini, berkemping di sini, dan ada program mendaki gunung, berbasikal, dan sekarang ni kita sedang menunggu untuk turn untuk paintball, dan kita juga ada lawatan ke Gua Kelab. Alhamdulillah, hari ini kita berada di acara Nakawan Rainforest Run, iaitu salah satu daripada aktiviti dalam Nakawan Rainforest Festival bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perlis. Nakawan Rainforest Festival! Pada hari ini juga sebenarnya kita juga adakan iaitu pertandingan paintball yang melibatkan pertandingan paintball di antara agensi dan juga orang awam lah. Jadi sepanjang tempoh ini kita amat mengalu-alukan kerjasama daripada semua pihak untuk terlibat. Jadi acara ini kita buat semata-mata untuk memberi kesedaran ataupun kempen tentang pentingnya peranan hutan kepada masyarakat. Saya excited lah sebab walaupun saya dari Perlis, saya tak pernah masuk Euro Penam 2 ni. Saya seronok lah. Terima kasih dan tahniah kepada Jabatan Hutan Negeri Perlis di atas penganjuran Nakawan Rainforest Festival. Ini menunjukkan satu kejaran yang amat besar sekali kepada kita untuk di mana kita nak mewujudkan satu unsur pendidikan kepada semua lapisan masyarakat di Negeri Perlis. Saya ucapkan tahniah dan syabas sekali lagi kepada pihak Jabatan Hutan Negeri Perlis. Okey, Nakawan Rainforest Run sempena Hari Hutan Sedunia ataupun Hari Hutan Antarabangsa lah. Kita ada Nakawan Rainforest Run 5 km dan 10 km lah. Aktiviti tahun ini agak menarik kerana dia melibatkan 3 aktiviti, adanya aktiviti kayuhan, adanya aktiviti hiking dan juga aktiviti caving lah. Jadi penyertaan itu kita sempena menyambut Hari Hutan Antarabangsa, jadi banyak yang kita perlu ambil pengajaran daripada aktiviti kita. Tidak hanya sekadar menyertai aktiviti, tetapi kita melihat kepada objektif itu sendirilah. So, objektif itu perlu dicapai supaya kita semua ni mendukung cita-cita untuk memelihara dan menjaga hutan. Hutan ini untuk dihargai, bukan disakiti.
Saya bagi pihak Jabatan Pertuanan Malaysia mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pertahanan Negeri Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis yang telah menganjurkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Negeri Perlis yang pada khidmat saya amat meriah dan juga memberi impak yang besar kepada masyarakat Negeri Perlis. Nakawan Rainforest Festival. Nakawan Festival. Nakawan Festival. Nakawan Festival.